Apa khabar Kuala Lumpur? Apa kabar Kampung Baru? Okey, jadi hari ni gua berada di sini sebab Brother Alif esok nak balik Singapura dah. Alif Melissa. Yes. Jadi hari tu kalau lu orang semua perasan, Daddy Rain dan ada lagi beberapa YouTuber lain macam Imran Abu Anorexia, member lama gua. Dia orang ada future sewaktu Melissa mengadakan sesi latihan dekat studio Powerhouse. Bob Constant pun rasa ada buat konten tu juga, tapi gua tak dapat hadir. Dah banyak kali dah sebenarnya diorang Roger suruh gua datang, tapi pasal gua sangat sibuk jadi gua tak dapat datang. Jadi kali ni kita hargai jemputan tersebut dan kita turunlah sempena show tak lama lagi di JB. Okey brother, jom kita. Okey, jadi brother kita ada dekat mana sekarang ni? Katanya dekat kedai Tom Yum, dekat area belakang tamu hotel ni. Gua parking dekat dalam tamu hotel pasal senang sikit nak cari parking kat situ. Kat luar ni lu orang tengok lah, payah no nak dapat parking. Aduh, di mana dia orang ni? Jom kita cari. Welcome. Ni dia. Brother kita. West mana? West mana? Jaga anak. Anak okey. Jadi sekarang kita bersama dengan Melissa. Melissa Band ni mana satu sebenarnya, sebab yalah, setahu saya lah ada dua entiti kan, Melissa dan Melissa Band, ke satu entiti saja? Harap boleh dapat penjelasan daripada brother Ajak kita. Assalamualaikum semua kepada penonton-penonton, follower channel Dayang Asri. Saya Ajak Melissa. Hari ini sangat teruja lah dengan projek yang akan diadakan. Ya. Okey, untuk menceritakan perbezaan antara Melissa dan Melissa Band. Okey, Melissa adalah sebuah band rock kapak tahun 90-an yang wujud pada tahun 90-an dengan album pertama Pendirian dan popular dengan lagu Cinta Untuk Nabila. Perjalanan Melissa ni meneruskan legasi dia pada tahun 90, 91, 90, 93, 94, 95 inilah tahun 96. 7 anggota yang terlibat dalam Melissa ni. Dalam Melissa ada 7 anggota yang terlibat. Hinggalah yang terakhir saya, Faris, Alif dan juga Ancoy. Itulah anggota yang kami terakhir pada tahun 96 dan kami bawa haluan masing-masing. Tak declare pun kami pecah. Sehinggalah tahun 2025 ni maka genaplah usia Melissa yang ke-35 tahun. Itulah perjalanan Melissa. Perjalanan dia yang rare dan tenggelam timbul, ada tak ada apa, tapi dia masih wujud. Cuma ialah peredaran muzik ni yang membuatkan dia kadang ada kadang tak ada. Okay? Menceritakan mengenai Melissa Band ni pula, dia terbitkan dari sebuah syarikat Melissa Band Resources yang berkonsepkan sebuah content creator di channel YouTube Ajak Melissa TV dan juga merchandise dan juga produk makanan serta penjualan produk apa juga yang berkaitan dengan apa yang diuruskan. Okey. Jadinya dalam konten Ajak Melissa TV ini menceritakan perjalanan rockers Ajak Melissa. Perjuangannya untuk membawa Melissa hinggalah dapat menjulang nama Melissa dikenali ramailah. Dan secara tak selangsung terwujudnya satu band baru. Tapi ia tidak menggunakan nama Melissa. Dia menggunakan nama Melissa Band. Dan band ini diterbitkan dalam satu rancangan reality TV di dalam channel Ajak Melissa TV, rancangan perjalanan rockers. Jadi kau tahulah, follower Ajak Melissa TV dah tahulah macam mana perjalanan Melissa Band kan. Jadinya alhamdulillah dengan adanya Melissa Band ni dapat melainkan balik nama Melissa, dan secara tak langsung pada tahun 2025 ni terbuka pula idea daripada brother kami Alif untuk membuat satu konsert ulang tahun sempena yang ke-35 tahun. Jadi benda ni bagi kami Melissa Band pun rasa teruja lah. Rasa teruja atas apa yang diusulkan untuk buat satu konsert charity anniversary Melissa yang ke-35 tahun melibatkan anggota lama Melissa dan juga penerus legasi Melissa iaitu Melissa Band.
Jadi ada satu macam kita rasa macam satu penghargaan jugalah daripada pihak anggota yang lama. So sekarang Brother Ali boleh utarakanlah apa yang nak diketengahkan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada semua pendengar termasuk Daing Hasri channel. Kalau kita imbas kembali tahun lepas saya ada buat satu penjelasan, satu interview bersama Daing Hasri. Saya pernah juga terlintas dalam hati saya untuk jemput semua ahli-ahli yang pernah bersama saya masa saya bersama Melissa Album Mistik. InsyaAllah rencana tu bagaikan telah tersusun oleh Allah SWT untuk kita. Dan seperti mana yang semua tahu apa yang saya katakan pada masa ketika itu, kali ini dia akan jadi kenyataan. Setelah saya berhubung dengan saudara Faris, masa tu Ajak tak ada dan Ancur juga tak ada. Dan setelah konsert dengan Faris, alhamdulillah kita dapat jayakan. Kali ini saya bertemu dengan original Melissa yang sebenar, iaitu saudara Razak, berbincang tentang konsep yang saya ingin buat untuk 35 tahun inilah. Sedangkan Faris juga tahu rancangan saya dan saya telah lampirkan semua harta saya pada Razak, dan akhirnya saya dapat juga last minute saya dapatkan Ancoy. Itu yang tercetusnya. Inilah tempat yang saya berbuang Ajak, yang saya akan teruskan konsert yang akan saya adakan dengan Razak. Nak dapatkan persetujuan 4 orang ni bukan senang. Dan akhirnya Allah SWT izinkan, dia perkenankan. Jadi akan tercetuslah satu konsert, sejarah konsert yang akan menggabungkan keempat-empat ahli Melissa Mistik pada 28 hari bulan 6 2025 bertempat di Coliseum Rooftop City Plaza Johor Bahru. 35 tahun anniversary Melissa. Dan saya juga mengambil kesempatan ini, terima kasih pada terutama Razak, dan juga Faris dan juga Ancoy. Tak lupa juga saya ingin berterima kasih pada Black, kerana sudi bersama-sama untuk menjayakan konsert ni, dan juga saudara Yogi Sky, Yogi Sky. So guys, thank you very much. Kita harap kali ini kita dapat buat satu kejutan-kejutan yang best-best lah, Terima kasih pada semua kumpulan yang telah akan bersama kami, Spellbound dan juga Ozon. Dan juga yang bakal hadir, terima kasih banyak kerana support. Jangan lupa kita jumpa di sana. Nanti akan ada susulan ke konsert ni dekat tempat-tempat lain? Sebab sekarang ni kata edisi selatan kan, ada tak buat dekat Sijangkang lagi ke? Contohnya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Bagi semua peminat-minat Daing Hasri khususnya, juga sahabat-sahabat kita keseluruhan, untuk terus beri sokongan kepada industri muzik tanah air, khusus juga pada kita punya YouTuber, influencer yang bergiat untuk membangunkan industri muzik ni dengan lebih sihat. Saya nak maklumkan tentang susulan tadi. Kita memang ada perancangan. Untuk peringkat yang awal, kita mohon semua sahabat-sahabat untuk menyokong konsert 35 tahun Melissa Anniversary ini di Coliseum Rooftop City Plaza Johor Bahru yang bertarikh 28 Jun 9 malam ini, untuk kita meneruskan beberapa lokasi lagi seperti di sebelah selatan, Singapura, Pulau Pinang dan juga Kuala Lumpur, insyaAllah. Jadi kita harap semua sahabat-sahabat dapat mendapatkan tiket dengan link, dan juga untuk penjelasan lanjut boleh dapatkan nombor telefon yang tertera di poster saudara Syam, Zaza dan juga Man. Pastikan anda dapat tiket yang sah daripada kami, dan apabila sokongan anda semua dapat tepat kepada kami semua pada sasarannya,
kita akan mendapat sokongan yang baik dan kita akan dapat meneruskan konsert-konsert susulan seterusnya. Gegar Bumi Tengah, Gegar Bumi Utara. Kita bermula pada Gegar Bumi Selatan kerana di selatan inilah bermulanya perjuangan kita, Iris. Kita start recording album pertama di Singapura walaupun masuk Paris belum join lagi. Album kedua juga di Singapura. Album ketiga bersama Alif pun material kita buat sepenuhnya di Singapura, di selatan tanah air. Jadi untuk demi mengenang kita punya sejarah perjalanan kami memang banyak selatan, Alif kan. Jadi kerana itulah kami buat di sebelah selatan dulu. Jadi untuk konsert ni, konsert jelajah ni, tour ni memang kita untuk buat masa ni memang kita rancang. Kami akan buat tour Gegar Bumi Selatan. Mungkin kalau okey sambutan korang, kita akan buat Gegar Bumi Tengah dan seterusnya Gegar Bumi Utara, mungkin Gegar di Temasek. InsyaAllah. Brother Sky, ada apa kata-kata ucapan yang nak diwar-warkan? Kreng kongkeng. Boleh tak? Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua yang tengah menonton channel Dayang Hasri. Semoga Allah merahmati kamu semua. Terima kasih kerana terus menyokong padu untuk konsert 35 anniversary Melissa featuring Ali Bumi Rock dan juga Spellbound, Ozone. Orang kena datang tau. Dapatkan tiket, link yang telah disediakan. Sebab apa? Korang kena datang ni sebab ini satu sejarah yang mungkin korang takkan tengok. Ini boleh dikatakan epic lah. Sebab dapat gabungan lama dari band Melissa, orang-orang lama yang asal dari album Mystic, sampai seterusnya dari Brother Ajak, Brother Alif, Brother Faris dan juga Brother Ancoy. Berapa lagu nanti akan main? InsyaAllah dalam lagu. Berapa lagu akan main? Lagu tu kita kena Rahsiakan dulu. Kena datang lah. Korang kena datang lah. Kalau kau nak tahu berapa perjalanan konsert tu kena datang lah. Yes, betul. Tentu ada banyak kejutan ni macam kan? Mungkin kat sini korang nampak ini yang ada. Tapi apabila konsert nanti tiba-tiba ni ada. Macam-macam ada. Macam-macam ada. Yalah sebab kita ada Ancoy kan, kita ada Black. Jadi mungkin ada featuring kedua-dua drama kan. Yang terlibat dengan Melissa Band kalau tiba-tiba ada. Benda ni memang takkan kita nak buat benda yang biasa je. Perjalanan ni memang rare ni. Perjalanan Melissa pun rare, perjalanan Melissa Band pun rare. Akan diceritakan dalam perjalanan konsert tersebut. Band ni naik pentas, band ni naik pentas. Akan ada DJ yang akan menceritakan sejarah perjalanan ni macam mana pun kita perform. Bicara tak langsung korang tahu lah sejarah Melissa tu. Lu orang semua dengar dah brother Melissa kita tadi cakap apa kan. Jangan lupa untuk datang ke konsert Gegar Bumi Selatan. Pada berapa hari bulan brother Ajak? Pada 28 Jun 2025. Harga tiketnya berapa? 120 saja. Berapa band yang ada? Ada 2 band pembukaan dan 3 band rahsia. Dan lokasinya di mana? Coliseum Rooftop, City Plaza, Johor Bahru. Jadi lu orang semua dah dengar dia orang cakap macam mana? Kita turun beramai-ramai, buktikan bahawa kita adalah Mad Rock. Yeah, brother. Datanglah menyaksikan konsert kami. Datang ke mana? Seremban. City Plaza JB. Ada apa? Konsert Konsert apa? Konsert Melissa. Apa nama konsert? Gegar Bumi Selatan. Kau kobar lah kat demo. Cakap. Dah potong dah. Dah.